Tahukah anda, Malaysia hanya menghantar satu wakil ke pertandingan antarabangsa, iaitu RoboG Asia Cup 2026 di Hong Kong. Pelajar tersebut merupakan pelajar di Toda Academy yang terdiri daripada 2 orang pelajar sekolah rendah dan 2 orang pelajar sekolah menengah. Bila sebut tentang robotik, ramai yang terfikir China, Rusia, US dan banyak lagi negara maju. Ramai berfikir yang Malaysia ni jauh ketinggalan. Akan tetapi, jika diberikan peluang, pelajar-pelajar ataupun bakat muda di Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Itulah yang kami ingin buktikan di Toda Academy. RoboG Asia Cup 2026 merupakan satu platform antarabangsa yang diadakan di Hong Kong pada Jun 2026 yang lalu. Pertandingan ini disertai oleh Hong Kong sebagai tuan rumah, Rusia, Macau, Vietnam dan juga Thailand. So platform pertandingan ini memberi peluang pada para pelajar membina robot, membuat solusi dan bertanding secara 2 versus 2. Dalam pertandingan ini, pelajar harus membina robot, coding dan menggunakan sensor untuk menyelesaikan masalah. So dalam proses ini, pelajar harus membina strategi dan juga solusi untuk berjaya dalam pertandingan tersebut. So daripada platform ini, kita melatih pelajar untuk berfikiran secara kritikal, problem solving dan juga bekerja dalam kumpulan. Setiap kejayaan bermula dengan usaha. Itulah yang kami terapkan di Toda Academy, iaitu pelajar hadir dalam kelas AI robotik, belajar membina, menghasilkan solusi dan akhirnya kita buat pemilihan untuk bawa mereka ke peringkat antarabangsa untuk bertanding mewakili Toda Academy, Malaysia dan juga sekolah mereka. So alhamdulillah, berkat training selama 4 bulan sebelum kita pergi ke Hong Kong, pelajar kita berjaya menduduki tempat ke-9 bagi kategori sekolah rendah dan juga tempat ke-4 bagi kategori sekolah menengah, di mana kita berjaya mengalahkan beberapa negara besar. So untuk itu saya mengucapkan tahniah kepada para pelajar berkat usaha mereka sepanjang kelas dan berkat training sepanjang 4 bulan setiap hujung minggu membuahkan hasil. Walaupun mereka tak menang tempat pertama, kedua dan ketiga, bagi saya mereka telah membawa kejayaan besar untuk Toda Academy dan juga Malaysia. Tahniah buat mereka. 4 orang pelajar telah berjaya membuktikan pencapaian mereka di peringkat antarabangsa pada tahun ini. Dengan bimbingan, latihan dan dorongan yang betul, kami percaya kami mampu menghasilkan lebih ramai lagi bakat-bakat muda yang mampu memberi ataupun membawa kejayaan di masa yang akan datang. InsyaAllah mungkin pada pertandingan AI Robotics yang akan datang, generasi baru muda yang akan membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa